Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini 26 Februari 2026 bersamaan dengan 8 Ramadan 1447 Hijrah. Hari ini siri yang pertama bagi program bacaan Undang-Undang Jabatan Kehakiman Syariah Selangor yang dibuat secara langsung melalui platform pula melalui platform YouTube. Okey. Oh belum. Kita belum tunjuk. Boleh buka boleh tengok kat situ. Alright. So alhamdulillah ni kira kali pertama, bukanlah nak kata kali pertama. Sebelum ni Zakir pun sebenarnya dah beberapa kali buat program webinar, tetapi webinar tu lebih kepada apa nama, komunikasi satu hala sahaja. Mungkin adalah juga komen-komen yang komunikasi tu melalui komen ke apa dan sebagainya kan. Makna kata penyampai itu seorang sahajalah, berseorangan. Tapi kali ini siri bacaan undang-undang akan dihostkan oleh saya sendiri, Taufik, Ketua Bahagian Latihan Inovasi dan Transformasi Jabatan Kehakiman Syariah Selangor, dan saya akan ditemani oleh dua orang tetamu undangan saya lah. Okey. Sebelum saya perkenalkan tetamu undangan saya, dua orang ini di depan saya ini, saya nak maklumkan atau berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebabkan ni siri yang pertama kan. Siri yang pertama ni kita nak beritahu lah tujuannya apa sebenarnya kan. Tujuannya adalah untuk memberikan satu pencerahan. Kita nak kupas isu-isu yang berkaitan dengan perundangan dan juga kehakiman syariah, khususnya di negeri Selangor. Okey. So, InsyaAllah kita akan cuba buat secara bersiri lah. Bersiri pada tahun ini. Kita akan undang beberapa figura-figura, sama ada pegawai dari jabatan ini ataupun mungkin pegawai-pegawai daripada jabatan ataupun agensi-agensi yang lain. Okey. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang saya maklumkan dan juga sebagaimana yang dihebahkan melalui poster-poster, siri yang pertama ini lebih kepada pengenalan. Kita nak warm up, kita nak memperkenalkan program ini kepada apa nama, warga jabatan lah khususnya, dan juga kepada orang awam lah yang turut bersama kan. Lupa lah nak cakap terima kasih kan. Terima kasih lah yang sudi bersama kan. Saya tak tahu, nak tengok tak tahu berapa orang yang tengok ni kan. Ada enam orang lah tengah live, tapi tak apa, kita akan record sebenarnya. Kita akan record dan kita akan simpan. Okey, yang mana yang mungkin tak berkesempatan atas kesibukan tugasan, nanti boleh tengok lah record ni. Nanti saya akan kongsikan pautan ataupun drive dekat mana saya letak recording tersebut. Okey. Kalau ikut poster, ada tiga perkara yang kita nak kupas. Yang pertama berkenaan dengan bidang kuasa, yang kedua berkenaan dengan perintah bersalin, dan yang ketiga berkenaan dengan locus standi. Itu semua adalah perkara-perkara yang melibatkan teknikal undang-undang juga kan. Khususnya kita nak dalam konteks mahkamah syariah lah kan. Dalam konteks mahkamah syariah. Jadi saya nak kenalkan dua orang tetamu undangan yang akan bersama dengan saya mengupas isu-isu tersebut. Sebentar, yang pertama saya kenalkan Puan Nurbaiti binti Muhammad Nasir, Ketua Bahagian Hikmat. Salah. Ketua Bahagian Penyelidikan dan Pusat Sumber. Risau. Apa khabar Risau Puan ni. Baiti? Alhamdulillah Okey, sihat sihat. ya, alhamdulillah. Dan yang kedua bersama dengan Puan Baiti adalah Puan Puan siapa? Puan Marina binti Abdul Rahman. Terbaliklah. Saya salah tagging. Alamak, saya sepatutnya kena tukar. Tukar tempat duduk. Tak apalah. Tak apalah. Kena tukar tempat duduk, tapi tak apalah. Puan Marina binti Abdul Rahman, Timbalan Ketua Pendaftar Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. So dia terbaliklah tagging dia. Tak apa, tak Alamak. apa. Sebabnya kali pertama kan, Kali kita pertama. faham lah. Belum bulan puasa ni. Tak, biasanya tak, saya lupa letak tu kamera tu kat mana angle dia kan. Patutnya saya yang decide. Okay, you duduk sini, you duduk sini. Yeah. Gitulah. Tapi apapun kita akan Sebab protokol tak ada kan. Ni, protokol. kena buat tagging kan. Ni kerusi siapa? Ni kerusi siapa? Tak Betul. ada kan. Kena lantik LO sebenarnya. Oi, Pasal kita dia Tapi mana kata program apa nama, bacaan undang-undang ni akan dikupas lah oleh mereka berdua. Mereka ni bukan orang yang asing lah dekat jabatan ni. Terutamanya Puan Marina yang memang
dulu lapor diri kat sini kan awal-awal kan. Jangan cakap. Jangan cakap, tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Lepas tu keluar sekejap dia ambil ilmu Kita dekat luar ambil sekejap, lepas tu dia angin patah luar balik. kan, Ah, patah dia balik. masuk, Kita pergi dulu Putrajaya. Mana pernah keluar. pernah Pernah. keluar. Puan Baiti daripada Dari luar luar masuk ke dalam. ambil masuk ke dalam sini kan. Tapi pengalamannya cukup banyak juga kan. InsyaAllah. So sebelum kita lebih apa nama, jangan serius sangatlah, kita Yalah, santai-santai kan, kita santai-santai kupas isu-isu yang saya sebutkan tadi, supaya para penonton kita ni tak adalah macam serius sangat tengok kita kat dalam Betul. ni kan. Kalau saya serius, saya diam. Memang tak cakap. Oh serius diam. Serius diam. Oh, dia Jadi kalau- tak jadi podcast lah. Wah. Bila tak ada orang bercakap dia jadi apa? Ah. Tapi tak apa. Okay. So tadi saya dah sebut dua orang tamu undangan ni. Yang pertama tadi Puan Baiti dan juga Puan Marina. Apa nama keluar tu tadi kan. Puan Baiti ni sebenarnya daripada mahkamah sebelum ni bertugas di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan kan, sebagai seorang hakim. Betul. Hakim Mahkamah Rendah. Hakim Mahkamah Rendah. Dengan pengalaman, kalau tak silap saya, yang kita sembang sebelum ni 17 tahun tak. salah. Berapa tahun? Dalam 9 lah. 8-9 tahun. Oh, 8-9 tahun hakim. Ya, betul. Hakim Mahkamah Rendah Syariah 8-9 tahun. Kira banyak dah tu. Mana kata nak kata prosedur hukum hakam tu Adalah sikit-sikit. adalah sikit-sikit kan. Kalau tak ingat pun tahu kat mana Ha. nak cari kan. Oh, ni tahu kat sini. InsyaAllah, Ni ada kat sini. Kita Macam refresh tu kan. lah. Refresh lah boleh kan. Okey, kalau Puan Marina pula. Mm-mm. Puan Marina pula tadi disebutkan lapor diri ataupun agensi yang pertama bertugas adalah memang JAKIS ni, bermula dengan pegawai syariah kan. Betul. Betul. Because saya memanglah kalau masuk Salah, saya nak sebut pegawai suluh. masuk mahkamah mestilah pegawai syariah kan. Sorry lah. Ya betul. Sebagai pegawai suluh dulu, kita ambil pengalaman kan. Sebagai pegawai suluh dulu, kenal-kenal orang-orang yang datang ke mahkamah. Kemudian saya mula di Kuala Selangor. Kuala Selangor. Lepas Di tu? pinggir bandar kan. Di pinggir bandar katanya, sekarang dah jadi perbandaran. Iya, dah ada macam-macam. Dah ada macam-macam kat situ. Kan. Lepas tu saya bertukar ke Mahkamah Tinggi lah. Mahkamah Pegawai Tinggi. Suluh Mahkamah Tinggi. Ah. Kemudian saya pergi ke Jabatan Bantuan Guaman di Putrajaya. Baru saya kembali ke sinilah sebagai penyelidik dulu. Lepas tu barulah upgrade. sebagai pendaftar. Tiba-tiba ketua pendaftar. Oh lah. Pengalaman pun banyak juga Banyak, tu. banyak. Teknikal tu dah tahu dah kan. Nak saya InsyaAllah. apa kalau apa? Kalau diberikan ilham oleh Allah, banyaklah dia sampai. Sama lah. Semuanya datang daripada Allah jua kan. Okey, tak apa. Saya tak nampak tim saya dekat luar tu. Saya tak pasti sama ada okey ke tidak. Tapi saya harap okey lah kan. Tak apa. Yang penting saya dah start recording. Okey, alright. So kita nak bincang berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah syariah, kemudian perintah bersaling, kemudian local standby. So kalau kita sebut berkenaan dengan mahkamah ni, kebanyakan biasa orang awam ni sebut mahkamah ni terus mahkamah civil je. Bila sebut mahkamah civil, kalau kat Shah Alam ni kat section 5 tu lah. Ini pun section 5 juga, cuma yang dekat belakang Belakang SUK. sikit lah. Kita pun belakang SUK juga sebenarnya. Cuma Kita bangunan Kita depan SK. depan kita depan masjid negeri. Depan masjid negeri. Depan masjid negeri. So tu yang saya sebut. Bila sebut mahkamah aja terus pergi ke mahkamah civil tu. So orang tak pasti ataupun kalau macam contoh perkara-perkara yang berkaitan dengan ada certain perkara lah kan di bawah bidang kuasa mahkamah syariah, ada certain perkara di bawah bidang kuasa mahkamah civil apa dan sebagainya. So kita nak kenalkan ataupun nak bagi sedikit panduan lah kan kepada rakan-rakan kita yang lain yang turut sama mendengar kepada sebagainya ni kan. Dan biasanya soalan ni pun biasanya kalau kita Puan Marina dengan Puan Baiti pun juru audit dalam kan, kita akan tanya soalan yang sama kan kepada warga jabatan kita bila kita turun lokasi untuk audit, sama ada mereka ni memang betul faham ataupun tidak. Kadang-kadang masih ada yang terkeliru kan kat situ. So siapa yang nak merungkai sedikit lah berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah syariah dan juga mahkamah civil ni. Ya, kita cerita pasal punca kuasa dulu lah Punca kan. kuasa sebab punca tajuk dia baca kuasa undang-undang kan. Sebab bidang kuasa tu nanti dia lebih fokus kepada apa yang mahkamah syariah boleh cover lah, kes-kes apa yang mahkamah syariah boleh kendalikan lah. Faham. Jadi punca kuasanya tu kalau ikutkan punca kuasa undang Malaysia ni kan dia dua legal system. Kita ada civil dan juga kita ada syariah kan. Jadi untuk civil
dia telah diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan lah. Samalah juga sebenarnya Mahkamah Syariah ni ataupun kuasa negeri ni indirectly, dia bukan indirectly, dia memang expressly lah dekat dalam Perlembagaan Persekutuan lah, menyatakan bahawa kalau apa-apa yang berkaitan dengan agama Islam, dia punya punca kuasanya diberikan kepada negeri. Jadi kuasa negeri telah dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan, tapi dekat mana puan? Mahkamah Syariah punya bunyi kan. Mula kita tengok pada perkara lah. Kalau dia dalam perlembagaan, kita tengok ada perkara 74. 74 dalam perlembagaan. Persekutuan lah. Dalam FC tu. Jadi dalam FC tu 74 dia telah memberikan perbezaan ataupun pengasingan lah hal-hal berkaitan dengan undang-undang persekutuan dan undang-undang negeri. Jadi daripada perkara 74 tu kita lihat pula pada jadual ke-9 senarai yang kedua. Yang itu diperuntukkan lah. Yang itu jelas memperuntukkan senarai negeri yang mana bidang kuasa agama tu pada orang Islam, ada keluarga, kepada jenayah-jenayah Islam, dalam di situlah adanya bidang kuasa perkahwinan, perceraian, wasiat, banyaklah dekat situlah dinyatakan secara jelas di situ lah kan. Siapa dia, perkara yang termasuk dalam bidang kuasa negeri tu. Itu adalah punca kuasa yang pertama lah. Tapi macam mana Mahkamah Syariah tu sendiri hendak ditubuhkan dekat negeri? Bila Perlembagaan Persekutuan telah memberikan bidang kuasa berkaitan agama tu kepada negeri, macam mana pula kita nak tubuhkan Mahkamah Syariah? Jadi kita kena tengok enactment pentadbiran agama Islam lah, sebab setakat ni kita tak ada lagi pindaan apa-apa lagi kan. Jadi pindaan maknanya Mahkamah Syariah tu masih lagi ditubuhkan di bawah enactment pentadbiran agama Islam. Kita tengok pada Seksyen 55 pula. Betul. Seksyen 55 enactment pentadbiran agama Islam ni dia menjelaskan tentang penubuhan Mahkamah Syariah. Di situlah dia kata dalam Seksyen 55 tu adanya satu mahkamah rendah, ada mahkamah bukan satulah, maksudnya sebuah mahkamah bukan sebuah peringkat tertubuhnya peringkat mahkamah rendah. Tingkatan mahkamah rendah. Kalau kita sebut satu nanti satu je Satu kan. je ada. Ni tingkatan mahkamah rendah, mahkamah tinggi dan juga Mahkamah Rayuan. Setakat ni tiga peringkat lagi, peringkat betul. lagi lah. InsyaAllah lah kita menuju kan. Ke arah 4 tingkatan. Dalam proses lah kan. Macam negeri Perak lah. Negeri Perak memang dah tertubuhnya 4 peringkat mahkamah kan. Betul. So kita di Negeri Selangor ni ke arah tu lah. InsyaAllah ke arah tu. Ada dah nak siap dah kan? Rasa macam dah nak siap dah. Ada sahabat. Dia surprise. Surprise. Tapi maknanya dah sampai ke peringkat Majlis Agama Islam. Kita tinggal nak bentang semula kan. Adalah yang kita nak kena muktamadkan lagi sebelum kita bentangkan kepada Exco. Betul, insya-Allah. Baik. Okey. Tadi apa? Yang itu punca kuasanya punca kan. kuasa. Maknanya Mahkamah Syariah ditubuhkan melalui peruntukan Seksyen 55 lah enactment pentadbiran agama Islam Negeri Selangor. Baik. Jadi bila orang tanya macam mana boleh apa punca kuasa Mahkamah Syariah ni, seksyen tadilah perlembagaan, kemudian Seksyen 55 tadi. Betul. Ada pendengar kita, penonton kita yang kata suara Puan Baiti ni kurang. Kurang tu dengar. nak kena adjust sikit. Dia biasa dalam mahkamah tu kuat. Mungkin nak kena adjust mic tu bentuk macam ni. Begitu ya. Dengar tak? Gini. Kita adjust. Tarik sikit. Gitu. Dia kalau live ni kita malu-malu sikit lah. Malu-malu. Nanti kita nanti adjust kalau dah panas, nanya. Suara tu nyaring. Tak apa, dia bukan suara nyaring. Nanti ceritanya panjang. Tak apa, nanti saya dari semasa ke semasa akan update lah kita punya device, insyaAllah. Tapi Okay. untuk penubuhan ni kan, untuk punca kuasa ni, biasanya kalau interview ni kita akan tanyalah. Benda ni basic lah. Basic. Betul. Memang punca beza mana kata apa bidang kuasa Mahkamah Syariah. Ya, apa betul. beza apa yang menyebabkan Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil ni terpisahkan dan sebagainya. Kan itu semua Kenapa? soalan. Kenapa terpisah Kenapa dengan terpisah? Kenapa Kenapa terpisah? Kenapa ada separation of apa nama dia?
Kita panggil apa kalau apa nama artikel 121A tu kan? Kita Betul. panggil apa tu? 1211A. 121A Tapi tu. kita jangan ulas sebelum agak persekutuan sangat. Takut kena soalan. Tapi itulah taklah maksudnya. Itulah. Apa ni kenapa sebenarnya bidang kuasa agama diletakkan di bawah negeri? Sebabnya dekat di setiap negeri dia ada ketua agamanya sendirilah. So ketua agama negeri Selangor adalah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Kalau Betul. negeri-negeri yang tidak ada raja ataupun sultan tu, dia di bawah siapa? Dia di bawah YDPA lah. Betul. Yang YDP. di-Pertuan Agong. Sama macam negeri Melaka, Pulau Pinang gitulah kan. Betul. Oh gitu. Baik. Jadi Seksyen 12111A tu membuat pengasingan lah. Mahkamah Sivil dan juga Mahkamah Syariah. Bidang kuasanya. Terima kasihlah kepada rakan yang memaklumkan kepada saya. Apa nama, suara tak jelas ke apa dan sebagainya. Ya, Kat situ dia tak keluar. betul, Saya tak pasti betul. kenapa komen dia tak keluar kan. Tak apa. Nanti kita adjust balik yang lain. Tak apa, tak ada masalah. Alright. So itu kita dah tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan pengasingan ataupun bidang kuasa Tu secara puncanya umum, lah. punca Betul, kuasa betul. kan. So kita nak pergi terus detail sikit Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah tadi disebut ada peringkat dia kan. So Betul. jadi makna kata kalau peringkat tu ada mahkamah rendah, Betul. mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, itu yang asal lah. Betul. Kan yang asal kalau macam Perak dia mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah apa? Rayuan, mahkamah utama. Atas sekali syariah. mahkamah utama. Betul. Tapi di Selangor yang masih lagi 3 peringkat mahkamah, 3 tadi itulah yang disebut. Betul. So kita nak tahu bidang kuasa di peringkat setiap peringkat mahkamah tadi tu. Okey, tadi Sebab kadang-kadang ni soalan ni biasalah ditanya kan. Kadang-kadang kita dapat klien email ataupun klien tanya kan. nak Kes ni nak filekan filekan kat kat mana? mana? Betul. Mahkamah rendah ke Mahkamah mahkamah mana? tinggi. Lepas tu Ya. dekat daerah mana pula kalau mahkamah rendah. Sekarang pula mahkamah tinggi dah ada 2 cawangan kan. Betul. Itu kita nak Satu di kongsikan. Malaysia. nanti kita share kan. Tak sabar. Cepat So, sangat so soalan tadi tu kan. kita dah bincang pasal penubuhan mahkamah syariah, so kita pergi pada bidang kuasa pula lah kan. So sama juga bidang kuasa mahkamah syariah di negeri Selangor pun telah diperuntukkan oleh Enakmen Pentadbiran Agama Islam lah. So kalau kita tengok, kalau kita mulakan dengan mahkamah rendah, Seksyen 62 kot tak silap. Seksyen 62 Enakmen Pentadbiran telah menjelaskanlah bidang kuasa mahkamah rendah syariah. So mahkamah syariah ni dia ada 2 bidang kuasa lah sebenarnya. Yang pertama adalah mal dan yang kedua adalah jenayah. So mal tu kalau orang nak faham dia adalah macam civil cases lah, perkahwinan kan. Jenayah tu jenayah syariah lah. Jenayah syariah. So kalau ikut Seksyen 62 ni, bidang kuasa mahkamah rendah syariah dalam kes jenayah adalah membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam di bawah enakmen jenayah syariah atau mana-mana undang-undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan terhadap ajaran agama Islam. Yang baginya hukuman maksimum yang diperuntukkan oleh enakmen atau mana-mana undang-undang bertulis tidak melebihi RM3,000 RM3,000 atau pemenjaraan selama tempoh 2 tahun atau kedua-duanya, dan boleh mengenakan mana-mana hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. So dekat Selangor, dalam Selangor ni enakmen yang govern pasal jenayah ni adalah enakmen jenayah syariah. Tetapi dalam enakmen lain pun ada juga yang menetapkan kesalahan. Contohnya kesalahan matrimoni dekat mana? Kita bagi jawab laju sangat, kita nak tanya pun. Saya tengah ralik dengan benda lain. Nampaknya saya membantu host. Boleh, saya boleh jawab. Ingat saya tak dengar. Tak saja kan. Okay. So kalau itu jenayah lah. Okey, puan boleh teruskan dengan mal pula. Itu bidang kuasa jenayah tadi Okey, disebutkan betul. kan. Okey, kemudian cuma saya nak tambah sikit kan mengenai bidang kuasa jenayah ni. Sebenarnya apa dia bidang kuasa, kita nak kata bidang kuasa kan ya? Yang menetapkan. Kita tengok tadi RM3,000 ataupun penjara 2 tahun. Tapi sebenarnya itu untuk mahkamah rendah, betul tak? Betul. Jadi sebenarnya berapa limit yang kita boleh pergi? Dekat mana kita nak tengok tu? Cuba host jawab. Okey, dia kalau dulu ada 355 tu kan? Ya, betul. Hari dulu Dalam situlah hari ada. 355.
Almarhum. Bukan almarhum. Belum lagi. Rasa masih tergantung gitu. itu ada masih usaha ada lagi, untuk masih kita ada tingkatkan usaha. kan. InsyaAllah. Ada usaha. Tapi So, boleh kata jadi- yang asal tadi Asalnya ialah RM3,000. dia RM5,000. dia sebenarnya Akta Mahkamah Syariah tahun 1965 tu. Ya. Itu yang memperuntukkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kita nak panggil bidang kuasa ke apa ya? Maknanya 3 tahun penjara, Penjara 6 sebatan 6 dan kali sebatan, RM5,000. RM5,000. Itu limitation kita lah. limitation. Untuk Mahkamah Syariah. Mhm. So untuk Mahkamah Rendah setakat RM3,000 untuk jenayah kan ni kan. Dan Betul. juga penjara 2 tahun. So kalau MAL macam mana pula? Jadi kalau MAL ialah mendengar, memutuskan semua tindakan dan prosedur Mahkamah Tinggi yang diberi kuasa. Jadi apa yang Mahkamah Tinggi diberi kuasa, Mahkamah Rendah juga diberi kuasa. Contoh. Contohnya maknanya kalau Mahkamah, kita akan tengok dulu. Kita akan tengok nanti Mahkamah ke- Tinggi tu macam mana. Okey. Baik. Kemudian baru kita akan bagi contoh macam mana. Okey. Kemudian tapi dia ada tetap juga ada amountnya, tidak Betul. melebihi RM300,000. Dia ada cap dia lah. Itu jadi- jumlah tuntutan. Ya, betul. Ada kalau yang melibatkan dengan entah dalam bentuk mandatory form Betul, lah. betul. Ataupun yang tidak dapat dianggarkan dengan wang. Itu inilah. Ini yang kita nak bagi contoh tadi. Ah. So maknanya kalau kes tu ada ke? Okey. Terputus sekejap tadi. Terputus. Saya minta Okey. line talian. Lain Okey, baik. Jadi kalau maknanya tadi kalau kita kata terhad kepada RM300,000, kita ambil contoh mut'ah lah. Mut'ah ni ialah sagu hati penceraian. So kalau dia tuntut ataupun pemohon ni, plaintiff ni tuntut bawah RM300,000, maknanya pergi Mahkamah Rendah. Betul. Tapi kalau lebih RM300,000, dia pergi kepada Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi. Lebih makna kata RM300,000 satu dan ke atas. Betul. Kalau RM300,000 ke Ke bawah, bawah, Mahkamah Mahkamah Rendah. Rendah. Mut'ah RM300,000 ke bawah, Mahkamah Rendah. Tuntutan betul. nafkah pindah apa? Tunggakan nafkah RM300,000 ke bawah. Mahkamah Rendah. Satu lagi kalau Mahkamah Rendah apa nama dia? Ganti rugi pertundangan. RM300,000 ke bawah Mahkamah Rendah. Dan juga bidang kuasanya ialah yang tidak dapat dianggarkan dengan wang. Contohnya apa, Puan Marina? Apa Yang tidak alamak ni mesti jarang masuk ni. Oh. Maksudnya dia jarang kalau wilayah mungkin selalu lah kot. Mahkamah wilayah dulu. Maknanya yang tak boleh contoh. contohnya hadana. Lama. Betul-betul. Tapi kecuali lah sebabnya Mahkamah Rendah tak boleh lah Betul. mendengar So, kes hadana. Itu disebut dekat mana-mana. Tapi dia kata tidak peruntukan tu. termasuk. Ya, dalam sekarang bidang kita nak hadana. tahu selain daripada hadana atas pencarian tu kat Mahkamah Rendah kes apa? Apa lagi? Yang Macam-macam tidak apa sebab yang dikatakan tidak sini dapat dinilaikan. Ya. Contohnya ni Wali apa ni, wali raja. Wali raja. Kalau Mahkamah Rendah betul, wali wali raja. enggan. Wali enggan. Betul. Pun tak dapat Yang nilai. itu Tapi tidak itu ada bidang kuasa. nilaian. Tapi itu bidang kuasa Mahkamah Rendah kan. Tak, kita kena faham bidang kuasa semua sekali kes-kes Mahkamah bidang kuasanya Tinggi. ialah Mahkamah Yang Tinggi. asal Mahkamah Betul. Tinggi. Ya, Semua yang kat betul. Mahkamah Rendah tu sebenarnya asal Sebenarnya Mahkamah Tinggi. asalnya bidang kuasa Mahkamah Tinggi tapi dibenarkan Secara pentadbirannya, ya. Betul. Bukan pentadbirannya, dalam section ni dia dah Ada kata sebut, dah tadi. Proceeding yang Kecuali. Mahkamah Tinggi diberi kuasa untuk mendengar. Tetapi dia tertakluk kepada had tadi tu. Had tadi tak nampak. Maksud simpelnya nak faham, semua bidang kuasa Mahkamah Rendah, Mahkamah Tinggi ada. Tetapi kita telah membuat macam apa kita memberikan bidang Delegation kuasa power. delegation Delegation lah power, kepada betul. Mahkamah Rendah untuk Mahkamah Rendah boleh bawa kes tu lah tapi tertakluklah kepada Kepada amount nilaian dia. tadi. Betul. Okey. Jadi Jelas, contohnya jelas. kalau contohlah kan, kalau boleh ke kalau wali enggan pergi dekat Mahkamah Tinggi? Boleh. Boleh sebab bidang kuasa asal Mahkamah Ya, Tinggi. betul. Cumanya kalau kita semua nak letak dekat Mahkamah Tinggi, hakim kita cuma ada berapa orang saja. Betul. Satu lagi sebabnya di Selangor kita ada banyak daerah. Ya, betul. Jadi takkanlah yang di Sabak Bernam nak mohon wali enggan sampai datang Mahkamah Tinggi. Betul. Ke sini Betul. Shah Alam. Betul, Jadi betul. lebih convenient. Musafir Ya, tu boleh buka jamak puasa. kosong. Boleh buka puasa bulan puasa ni kan. Jadi sebab itulah adanya Mahkamah Rendah Syariah Sabak Bernam. Boleh lafalkan di sana. Betul. Okey, faham, nampak kat situ adalah dia punya kita panggil apa
maslahahnya lah Ya, di situ betul. Dan kan. delegation power ni pun bagus sebenarnya bila kita delegate kepada hakim mahkamah rendah, so kita dah asah mereka untuk menjadi hakim mahkamah tinggi. Cuma nanti akan berbezanya jenis-jenis kes dan Kompleksiti nilaian dan kes. kompleksiti. Okey, faham. Sebenarnya kalau cerita pasal kompleks, mahkamah rendah pun ada juga dia punya kompleksitinya. Betul. Ada kan? perangainya juga Ya, kan. Kes tu kan? pun ada perangai Dia masing-masing kan. kes tu kes basis lah kan. Bukan nak kata mahkamah tinggi je ada kes kompleks. Kat Betul. mahkamah rendah pun Faham. ada. Kliennya Betul. pun macam-macam. Faham. Sama je kan. Okey, yang tadi tu ialah mahkamah rendah. Mahkamah rendah. Kan? Ha. So kita pergi kepada bidang kuasa mahkamah tinggi. Mahkamah tinggi. So kalau mahkamah tinggi, seksyen yang berkaitan adalah seksyen 61 dalam enactment pentadbiran agama Islam. So apa bidang kuasa dia? Bidang kuasanya dalam kes jenayah membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam yang boleh dihukum di bawah enactment yang samalah, jenayah syariah, atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa yang menetapkan kesalahan terhadap ajaran agama Islam dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu. Dan dalam bidang kuasa malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan jika semua pihak dalam tindakan itu adalah orang Islam dan berhubungan dengan apa? Dia ada senaraikanlah. Sebenarnya semualah bidang kuasa mahkamah syariah tu. Kan pertunangan, perkahwinan, rujuk, perceraian, perbubaran perkahwinan, Banyaklah nusyuz, wakaf. betul. Apa-apa pelupusan atau tuntutan harta, kan? Pentadbiran masjid pun ada. Betul, tapi tak pernah Tapi tak pernah ada lagi macam lah kot tak pernah kan. ada lagi lah. Pengisytiharan bahawa seorang itu bukan lagi orang Islam. Betul. Yang ini selalulah dia mahkamah syariah dah. Dan juga pengisytiharan bahawa seorang itu telah mati. Yang telah mati itu adalah seorang Islam. Pun ada juga. Itu di bawah bidang kuasa Mahkamah mahkamah tinggi. tinggi. Maknanya bila dia masuk Islam tu tak diketahui, yang ketahui adalah pejabat agama. Bila dia meninggal ni kita nak ke bumi kan. Jadi bergaduhlah ahli waris dan juga majlis agama. Ya kan. Kemudian jadi macam mana siapa yang nak tentukan si mati ni adalah Islam? Ialah mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Okey, faham. Kemudian ada lagi tau mahkamah tinggi ni bidang betul. kuasa yang lain. Apa dia? Itu bidang kuasa asalnya lah. Ya, betul. Tapi mahkamah tinggi dia ada juga bidang kuasa ke atas kes-kes rayuan. Kes-kes yang dirayu. laju jawab kita baru nak. Saya dah dapat dah. Dia dah. Okey, selain daripada rayuan, apa dia host? Saya makan. Okey. Hey, I pakai songkok ni. Kita pegawai syariah ni ya. Okay. Alright. So tadi bidang kuasa tambahan ataupun yang lain untuk mahkamah tinggi. Bidang kuasa mendengar kes-kes yang dirayu ataupun kes-kes yang disemak lah kan. Ya, betul. So itu pun sebenarnya ada peruntukan khas lah untuk apa ni? Untuk rayuan lah. Betul, untuk rayuan. Cuba bacakan. Mana-mana. Bacaan undang-undang kan? Seksyen 63. Betul, Seksyen 63 rayuan kepada Enactment mahkamah pentadbiran tinggi. agama Betul, Islam. enactment. Pentadbiran Dia kalau bidang kuasa ni 2003. memang dekat dalam enactment pentadbiran agama Islam je lah. So untuk apa ni bidang kuasa rayuan Seksyen 63 dikata kat sini rayuan boleh dibuat kepada mahkamah tinggi syariah daripada apa-apa keputusan sesuatu mahkamah rendah syariah dalam bidang kuasa jenayahnya oleh pihak pendakwa atau oleh orang yang telah disabitkan dan rayuan itu boleh sama ada terhadap pembebasan, sabitan atau hukuman atau mana-mana daripadanya. Maksudnya kalau nak buat rayuan kes jenayah ni yang boleh siapa? Yang boleh, Pendakwa betul. atau orang yang telah disabitkan. Dan apa rayuan yang boleh dibuat? Rayuan tu boleh sama ada terhadap pembebasan. Biasanya pembebasan ni nanti pendakwa lah yang akan buat. Itu dalam kes jenayah Betul. kan? Sabitan atau hukuman biasanya orang yang OKT. OKT Orang itulah yang yang kena- akan buat rayuan. Jadi boleh tak kalau macam perayu ni dia relax je, bukan perayu lah, maksudnya OKT ni lah kan, ataupun pesalah ni dia relax je lah, dia kena ni, tapi tiba-tiba isterinya pula nak merayu bagi pihak, boleh ke? Itu local standard. Itu sekejap lagi. Itu Kejap nanti. lagi. Sabar. Oh, ada setengah jam lagi ya? Ada setengah jam lagi. Tak apa, sempat. Pergi dulu dekat rayuan mal. sempat. Pergi dulu kat rayuan mal. So untuk mal pula ya. Okay, untuk mal untuk rayuan daripada mahkamah rendah ke mahkamah tinggi oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan jika amount yang dituntut itu tidak kurang daripada RM1,000. Tidak kurang daripada RM1,000. RM1,000. Amount tuntutan tau. Amount yang dituntut. Mana kata Bukan contoh- amount keputusan. Bukan mana kata kalau macam contoh kes tuntutan nafkah. Dia menuntut
secara keseluruhan amount tu RM800. Ya. Tak boleh dirayu lah. Ada. Sabar jap. Tu nanti kejap. Itu nanti selepas ni kita akan terangkan. Kita akan terangkan sekejap lagi. Okay. Okey, Alright. itu yang pertama lah. Okay. Dan yang kedua, dalam semua kes yang melibatkan apa-apa keputusan mengenai taraf diri oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan Maksud itu. taraf diri tu macam mana? Okey. Acik bagi contoh. Contoh, maknanya taraf diri Kita tanya dulu, taraf diri apa? Alah, dia tak... Kalau orang Weh. tanya, taraf diri apa? Siapa yang interview bujang siapa ni? status. Bujang ke duda? Kita Itulah tak study sebenarnya. weh. Kita study nak setting technical ni je weh. Jadi taraf diri Dia ni tanya lebih saya, kepada weh. lebih kepada status diri Status itulah. diri lah Status sebenarnya. diri, Dia tu bujang sebenarnya apa. bujang ke Ataupun, bercerai bercerai ke. ke kan? Kalau macam contoh wanita janda bias kan, kahwin betul. masih dara ataupun tidak Ya. begitulah. Ya betul. Baik, Ada baik. dalam kes yang dia tidak Kan. disetubuhi dalam perkahwinan, sama ada dia Puan janda berias ataupun tidak lah. Baiti ada pernah bawa kes tu? Janda berias tu ada pernah. Ada. Memang isytihar dia memang. Betul. Sebab kita memang kita tanya takkan 5 tahun kahwin tak ada apa-apa persetubuhan. Memang Macam tak mustahil ada. lah kan? Mustahil. Tapi memang tak memang ada. kita dalam perkara-perkara begini sampai tahap yang kita kata censored lah soalannya tu. Kita terpaksa tapi tanya dalam untuk kes tu mengambil kes keputusan. mahkamah terbuka kan. Dia tak macam kes poligami kan, mahkamah tertutup. Betul, dia mahkamah terbuka. Cuma kita boleh jugalah kalau nak buat tertutup lah. Ataupun kalau kita rasa dia dah terbuka, lepas tu baru kita timbul. Baru timbul. Kita mahkamah terbuka, bicara-bicara baru timbul soalan-soalan Isu sensitif tersebut. sini. Ya. Jadi macam mana kita nak buat? Yelah kita boleh panggil lah pihak-pihak kehadapan lah untuk kita terangkan dan sebagainya. Baik. Faham. tu lah. Tadi, Ada lagi satu tadi lagi status tu. diri kan. Tadi yang betul. pertama berkenaan dengan amount. Kalau amount tu kurang lebih daripada Lebih RM1,000. daripada Kemudian yang kedua Amount status tertekan diri. lah. Betul. Dan Yang ketiga ialah semua kes yang berhubungan dengan nafkah orang tanggungan nafkah. oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan dengan syarat tiada rayuan boleh dibuat terhadap keputusan yang telah dibuat dengan persetujuan. Maknanya kat sini Puan Marina, jadinya berhubung dengan nafkah orang tanggungan, contohnya nafkah anak, nafkah orang tua kan. Tapi setakat nafkah ni nafkah orang isteri. tua tak ada lagi lah kan. Ada Ada dah. kurang dah lah, ada dah. kurang. Kemudian nafkah isteri di situ oleh orang yang terkilan lah. Contohnya tadi kalau nafkah anak mungkin maknya terkilan dapat sikit sangat. Mungkin bapaknya terkilan lebih sangat. Betul. Boleh kan. Ataupun nafkah isteri pun samalah lebih kurang begitu. Dengan syarat tak ada rayuan atas keputusan yang dipersetujui. Contohnya mereka kata dengan hakim dah bersetuju dah. Kami setuju nafkah 1,000. Contohnya nafkah anak seorang 1,000. Ada 3 orang anak. Yang itu tidak boleh dirayu. Ataupun daripada suluh lah. Suluh. Majlis betul, suluh. Majlis suluh. Majlis suluh ni apa pula? Tu nantilah mungkin boleh buat segmen lain. Segmen lain. Segmen lain. Okey, baik. Segmen lain. Baik. Kemudian C dia kata kat situ dalam apa-apa kes lain jika Mahkamah Tinggi Syariah memberikan kebenaran untuk merayu. Apa-apa kes So, lain. betul. So yang ini pun boleh refer balik dekat contoh sebagai contoh yang paling simple lah. Sebabnya dekat B1 tadi dia kata kalau amount yang dituntut tu tak kurang daripada 1,000. Jadi kalau misal kata jumlahnya tu kurang daripada 1,000, apa yang dia kena buat? Dia kena filekan permohonan kebenaran merayu. Di Mahkamah Makna Tinggi. kata boleh juga. Boleh. Tapi kena ada Satu permohonan lagi. kebenaran. Betul. Okey. Dia maknanya dia tambah step lah kan. Tambah step. Baik. Dekat situ nanti Hakim Mahkamah Tinggi dah akan menilai sama ada rayuan ataupun permohonan dia ni boleh Betul. diteruskan ataupun tidak lah gitu kan. Betul. Okey. Kalau tengok dekat dalam subsection 2 dekat 63 tu, dia ada cakap pula bila lah misal kata nak rayuan tu difilekan, apa yang Mahkamah Tinggi Syariah boleh buat. So kalau dalam perkara jenayah, Mahkamah Tinggi Syariah dia boleh tolak rayuan tu, dia boleh sabitkan dan boleh hukum pihak perayu, boleh perintahkan mahkamah perbicaraan memanggil pembelaan atau membuat siasatan lanjut, boleh tambah atau pindah hukuman, boleh perintahkan perbicaraan semula atau pindah atau akas apa-apa perintah mahkamah perbicaraan. Maknanya mahkamah tinggi tu dia boleh buat keputusan yang lain Ya, dan betul. sebagainya lah ataupun dia boleh mengarahkan bicara balik. Betul. Gitu. Okey. Boleh masukkan pembelaan ke kalau misal kata kes tu kata mula-mula tak ada prima facie. Tiba-tiba betul. mahkamah buat rayuan Mahkamah Tinggi rasa ada prima facie, bolehlah panggil pembelaan. Kemudian yang dalam kes mal pula Iaitu dalam kes mal ialah mengesahkan
mengakas dan mengubah keputusan mahkamah perbicaraan, menjalankan mana-mana kuasa yang boleh dijalankan oleh mahkamah perbicaraan. Maknanya mahkamah tinggi boleh membuat perbicaraan. Betul. Memang kuasa mahkamah tinggi untuk boleh. bicara. Boleh terus buat bicara. Ya, lah. so dia memang Bukan- ada kuasa. Sambungannya Kalau contohlah mahkamah tinggi rasa macam kalau pergi mahkamah rendah ni pun nak pergi bicara semula menyusahkan klien apa kan. Mahkamah boleh je nak mungkin ambil keterangan pihak-pihak tertentu ke Untuk kan. dia buat Dekat mengangkas bahagian mana keputusan ke apa sebagainya. dekat bahagian mana yang kurang mungkin Kadang-kadang contoh sikit. isunya mungkin sikit. Tak ada Betul. saksi ataupun Ya, saksi betul. pakar tak ada, mungkin mahkamah tinggi boleh je panggil. Tak boleh. perlulah nak kembalikan kes Untuk tu ke bicara mahkamah semula. rendah. Betul. Okey. Jelas. Jadi Alright. tadilah, tapi tadi kita duduk sebut kan, kita duduk ulang mengakas. Apa dia maksud akas ni sebenarnya? Dia macam pangkas ke? Pangkas dahin. Dahin pula. Pangkas daun. Dahaga betul. Saya tak tahu lah, baru 8 hari ke-8 tapi Allah. Mengalahkan anak ni. Saya Malam ada tadi pun tengok rasa lah. macam tak boleh nak tidur malam tadi rasa. Saya ada tengok 2-3 hari lepas tu ada satu doa lah. Dia baca surah tapi saya tak ingat lah surah, Surah tu. apa tu? Doa untuk apa tu? Untuk Tak payah cakap lah kalau macam tu. untuk apa nama? Untuk mengenyangkan. Doa yang Doa nak ke mengenyangkan. Dia surah ayat Oh, bukan kalau Al-Kautsar doa dah? yang mengenyangkan, dia Ini yang sama ada doa buka puasa atau doa makan. Itu kena tunggu azan. Kejap lagi nak saya azankan ke? Kalau boleh azan cepat okey juga kita kan. Tapi memang Lately ni dekat medsos tu dia memang lalu. Baru je lepas solat subuh dia pegang tasbih tengok luar kan. Baru je sahur tapi dah serindu dah nak solat maghrib. Okey, kita balik semua. Okey, itu tadi adalah bidang kuasa rayuan Mahkamah Tinggi Syariah lah. Betul. Kita pergi pula pada bidang kuasa semakan. Semakan. Mahkamah tinggi. Mahkamah Tinggi Syariah. Betul. Bidang kuasa semakan Mahkamah Tinggi Syariah peruntukannya adalah Seksyen 66 lah. Bidang kuasa pengawasan dan penyemakan Mahkamah Tinggi Syariah. So Mahkamah Tinggi Syariah dia mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas semua mahkamah rendah syariah dan boleh jika perlu oleh Mahkamah Tinggi Syariah itu demi kepentingan keadilan sama ada atas kehendak Mahkamah Tinggi Syariah itu sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang-orang yang berkepentingan pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding sama ada mal atau jenayah dalam mana-mana Mahkamah Rendah Syariah boleh panggil dan periksa mana-mana rekod tentang perkara atau prosiding itu dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan. So bila lepas tu kita terus pada subsection 2 apabila Mahkamah Tinggi Syariah memanggil rekod suatu perkara atau prosiding di bawah subsection 1 semua prosiding dalam Mahkamah Rendah Syariah tentang perkara atau prosiding itu hendaklah digantung sementara menanti perintah selanjutnya daripada Mahkamah Tinggi Syariah. So dekat sini kita nampaklah siapa yang boleh buat proses semakan ni sama ada atas inisiatif Mahkamah Tinggi Syariah sendiri ataupun pihak-pihak ataupun orang yang berkepentingan. Maksud ada 3 lah. Sama ada mahkamah sendiri, hakim sendiri. Maksud hakim sendiri tu hakim Mahkamah Tinggi lah. Dia boleh jadi hakim mahkamah rendah lah. Mahkamah rendah boleh, Mahkamah Tinggi pun kalau dia ada pengetahuan kan, dia pun boleh Contohnya panggil. macam ni, bicara-bicara tersilap, contohlah kita bagi tersilap bilangan talak contoh. Jadi hakim tu sedar dari awal dia kata kan. Jadi dia boleh buat permohonan semakkan sendiri. Dia sendiri yang buat permohonan. Ataupun hakim Mahkamah Tinggi, biasanya hakim Mahkamah Rendah dia ada macam mentor ke gitu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi tu sendiri dia tahu tentang kes ada itu. kesilapan Ada ke, kesilapan. Contohnya macam ni lah, kes tu telah dimaklumkan kepada Timbalan Ketua Pendaftar. Kan? Kemudian Timbalan Ketua Pendaftar bawakan kes itu kepada hakim Mahkamah Tinggi dalam makluman hakim Mahkamah Tinggi. Jadi hakim Mahkamah Tinggi boleh menyemak, membuat semakan kes tersebut lah. Dan yang ketiga, pihak-pihak sendiri lah. Pihak-pihak dulu.
pihak-pihak atau Ataupun orang berkepentingan. Berkepentingan. Orang berkepentingan ni memang jarang-jarang berlaku, tapi macam lately ni Ya, dah betul, adalah dah kes-kes ada. tu. Contohnya kes pengesahan nikah yang bila dibuat siasatan dekat penguatkuasa, rupanya nikah tu sebenarnya mungkinlah walinya tu wali yang salah ke kan, Betul. adalah kes-kesnya tu. Ataupun hari tu masa kes yang terbaru ni Itulah, itu pengikut ajaran Qadiani tu kan. Jadi bila dah ada pengetahuan, jadi diorang adalah orang-orang berkepentingan yang melakukan siasatan, dan kalau diorang tak buat semakan, nanti perintah macam mana dengan pernikahan tu? Maknanya pernikahan tu, Permohonan nikah tu lah. ya, pengesahan nikah tu. Kan rukun ke apa sebagainya Kan. Jadi Ya. nikah tu perlulah difarakkan. Ya. Okey, faham. Oh, pagi tadi saya baru terbaca. Bukan nak kata terbaca, tidak juga sebab dekat media sosial kan. Kes civil. Mahkamah yang lebih rendah, tak silap saya session kot, mahkamah session, dalam kes jenayah dia menjatuhkan hukuman denda sahaja, tak silap saya RM5,000 atas kesalahan, ada elemen ugutan bunuh apa dan sebagainya lah, tapi dia bagi hukuman denda sahaja. Saya tak ingat detailnya. Tapi kemudian di bawah tu dia ada ulasan ataupun tambahan, mahkamah tinggi mengubah keputusan tersebut tanpa ada rayuan daripada pendakwa. Mana kata kuasa kesemakan jugalah tu kan. Betul lah tu. Dia gunakan judicial power dia. Dia punya Kuasa atas semakan. kehendaknya sendiri tadi tu. Okey, jelas. Kita pergi kepada dan juga kita kena ingat bila semakan tadi dia automatik menggantung kes yang sedang dibicarakan di mahkamah rendah. Tadi 66/2 ni section ni dia beritahu hendaklah digantung sementara. Hendaklah automatik. automatik. Tanpa perlu ada Betul. permohonan. Betul. Tapi berbeza dengan rayuan. Tadi kita baca section rayuan dia tak cerita kan. Tadi tentang penggantungan. Jadi ramai yang terlepas pandang dan kadang-kadang mereka tak tahu. Contoh, kita ambil contoh contohnya hak jagaan anak. Bila hak jagaan anak, anak diberikan contoh kepada bapa, contoh. Jadi ibu ni buat rayuan. Jadi masa hak jagaan diberikan kepada bapa, tentu ada hak lawatan kepada ibu dan sebagainya. Bila buat rayuan, bapa ni dia tidak ibu contohnya ibu buat rayuan dan bapa ni tidak gantung perintah tu lah. Jadi bapa tak gantung, dia pun tidak bagi pula anak tu kepada mak tadi untuk lawatan dan sebagainya. Jadi boleh tak mak untuk buat satu komitel permohonan penguatkuasaan? Maknanya boleh lah. Kat situ, sebab tidak ada sebenarnya perintah tak ada penggantungan. Tapi perintah kalau ikut ke arahan amalan hadanah Tapi tu untuk tak hadanah boleh tak digantung boleh lah. Betul. Kalau tak anak tu bergentayangan, tak tahu mana nak letak kan. Kena ada orang. jadi dia kena bagi juga. Tapi itu kalau betul lah ada itu amalan arahan tak amalan boleh untuk lah. kes hak Betul. apa hadanah tu lah. Tapi kalau kes-kes yang lain, contoh charter pencarian. Ya betul. Masih juga perlu juga selagi mana tak digantung. Kalau contoh pelaksanaan bagi harta pencarian itu adalah dijual. Ya betul. Kan nak tak nak kena ada satu permohonan penggantungan perintah. Betul. Jadi Kesana. bila rayuan, kadang-kadang perayu dia tak puas hati kan dengan jumlah yang dia dapat. Dia kena buat permohonan penggantungan Betul. lah. Kat mana nak buat? Sebab alang-alang dah masuk ni, kita boleh je Ini bidang kuasa juga kan. Bidang kuasa betul. juga So, kan. penggantungan perintah ni sebenarnya boleh dibuat di mahkamah yang mendengar perbicaraan tu sendiri ataupun ke mahkamah yang lebih tinggi lah. So, pergi dulu kat mahkamah rendah. Kalau kes tu diputuskan di mahkamah rendah, pergi dulu buat permohonan penggantungan perintah. Dan provided that lah. Dah buat lah notis rayuannya tu, dah masuk. Dah filekan lah, Kan? dah masukkan. Kalau tak, macam mana lah hakim nak luluskan proses penggantungan perintah tu. Hakim akan tanya dulu. Betul. Bukan intention je. Kita niat je nak buat tak. Hakim akan tanya. Okay, you nak gantung, you dah ada file kan belum notis rayuan. Betul. So kalau tak masih berjalan lah. Kan? Macam tu. Lepas tu kalau misal kata penggantungan perintah tu tidak diluluskan oleh mahkamah rendah, barulah kita pergi ke mahkamah tinggi untuk mohon satu lagi permohonan penggantungan perintah. Macam tu. Faham. Okay, itulah bidang kuasa Bidang mahkamah kuasa tinggi. mahkamah tinggi. So kita pergi next yang last lah. Betul tak? Bidang kuasa mahkamah rayuan. syariah. Itu mahkamah tertinggi di negeri di negeri Basically-nya Selangor, dia mahkamah syariah sama lah. Kan, lebih kurang Ya, kan. sama. Mahkamah rayuan syariah ni dia dalam section 67. Dalam section 67 dia basically-nya sama je dengan bidang kuasa rayuan. Bidang kuasa rayuan di mahkamah tinggi lah. Dan juga
Maksudnya dia mendengar kes-kes kes-kes yang telah diputuskan di Mahkamah Tinggi. Bila ada pihak yang terkilan tak bersetuju dengan putusan, dia akan pergilah ke Mahkamah Rayuan. Dia beza daripada kalau Mahkamah Tinggi rayuannya daripada Mahkamah Rendah. Betul. Kalau Mahkamah Rayuannya daripada Mahkamah Tinggi. Tetapi kes mulanya di Mahkamah Tinggi. Betul. Tetapi ada juga dalam keadaan-keadaan di mana rayuan daripada Mahkamah Rendah ke Mahkamah Tinggi tu dibawa ke Mahkamah Rayuan. Kes daripada Mahkamah Rendah dia rayu ke Mahkamah Tinggi, kemudian dirayu lagi ke Mahkamah Dua kali rayuan lah mana Betul. kata. Boleh, tapi dengan kebenaran lah. Kebenaran. Dia Mana kena kata- dapatkan satu kebenaran merayu. Makna kata kalau macam contoh kesnya tu dah diputuskan, kes rayuannya dah diputuskan di Mahkamah Tinggi, tetapi dia masih lagi tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut. tu. Dia nak merayu ke Mahkamah Rayuan, Perlu perlu ada mendapatkan permohonan kebenaran. tu. Ya, Permohonan betul. kebenaran Kebenaran. rayuan. Daripada- Yang penting daripada Mahkamah Rayuan Rayuan. yang akan mendengar rayuan tu lah. Oh, maknanya permohonan tu bukan daripada Mahkamah Tinggi lah. Maksudnya dia kena filekan permohonan tu daripada kepada Mahkamah Rayuan untuk Betul. dapatkan kebenaran. Betul. Okey. Tapi dalam permohonan kebenaran merayu tu pula dia kena nyatakan dekat situ. Apa dia punya perkara yang berkepentingan awam yang dia nak buktikan lah. Sebab dia kata kalau contoh kalau tak diputuskan di peringkat Mahkamah Rayuan ni, dia akan menjejaskan kepentingan awam. So dia kena kat situ kena buktikan. Maknanya kata apa nama? Kita sebut apa nama dia? Purview, bukan purview. Apa nama dalam bahasa Melayu tu? Lupa dah. Itu bahasa Natang. Inggeris. Itulah dalam bahasa Melayu pun lupa. skop apa yang dilihat oleh Mahkamah Rayuan tu yang utama adalah kepentingan awam di situ lah Betul. kan. Elemennya. Elemennya itulah elemen yang utama di situ lah kan. Kalau Mahkamah Tinggi pun sama jugalah kan. Sama juga. Betul, sama. Dia macam ni, bila dia dapat kebenaran merayu tu, permohonan kebenaran merayu tu diluluskan, dalam keputusan tu, dalam perintah akan tulis apakah perkara yang betul. berkepentingan awam. Maknanya nanti dekat peringkat rayuan dia kena fokus itu sahaja. Dia tak boleh melegek-legek pusing, tak boleh. Dia kena fokus dekat perkara berkepentingan awam yang telah dinyatakan oleh Mahkamah Rayuan. Itu yang dia boleh bahaskan. Kalau orang awam tu macam mana nak tulis kalau itulah. orang yang Tapi tidak diwakili insyaAllah, peguam kan. Kalau kita akan bagi tunjuk ajar jugalah. Selain daripada mereka sendiri perlu dapatkan Khidmat khidmat nasihat ataupun- daripada majlis Betul. ataupun Atau Jabatan-Bantuan peguam. Guaman Ataupun peguam swasta sendiri. lah. Jadi Sebab- maknanya dia dapat kebenaran merayu baru dia boleh merayu. Maknanya ada proses satu lagi sebelum rayuan direct tu. Baik, faham. Itu kalau kes tu bermula daripada Mahkamah Rendah kan. Betul. Tapi kalau Mahkamah Tinggi tu boleh terus pergi ke Mahkamah Rayuan lah kan. Okey, faham. Jelas. Jadi untuk bidang kuasa semakan pun lebih kurang sama juga. Kes daripada Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan dikonunkan dalam Seksyen 68. Dia sebut tu lahjah dia tu konun. dikonunkan. Biasa disebut dikanunkan. Gitu dia sebutnya. Jadi semakan daripada Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Syariah berdasarkan Seksyen 68 lah. Betul. Baik. Kita ada 10 minit lagi lebih kurang. Okey. 11.48. Kita pergi Bidang kepada- kuasa pun tak habis lagi. Bidang kuasa habis dah tu. Dah habis dah, itu je. Habis lah. Kalau macam contoh daerah-dairah tu, macam contoh saya duduk kat Shah Alam, itu kira macam mana? Bidang kuasa ke macam mana? Itu memang bidang kuasa macam apa ni? Persepadanan kita Persepadanan, lah. itu pun ada juga. Itu pun ada jugalah. Yang itu dia tak adalah dinyatakan dekat dalam enactment. Tapi maknanya kita Mahkamah Syariah Selangor sendiri Secara pentadbiran secara ke macam mana? pentadbirannya Ke lah. ada praktis arahan amalan ke arahan ketua pendaftar ke? Jangan tanya. Kita tanya orang yang compile arahan amalan. Ada. Setakat ni tak adalah. Saya pun tak. Ni memang arahan pentadbiran daripada JAKIS lah. Mungkin sebelum ni ada arahan Ketua Hakim Syari'i ke dululah apa semua dan sebagainya kan. Nanti kita buat podcast arahan Ketua Hakim. Oi panjang. Cuma kalau kita mungkin ada pendengar-pendengar daripada kalangan awam ke yang mungkin selepas ni pun dia tengok ke podcast ni kan. Jadi kat mana dia nak tahu kan? Contohnya kat mana nak dia filekan. duduk betul. Dia duduk contoh dekat Kelang ataupun sempadan antara PJ dengan Shah Alam. Jadi kat mana dia nak filekan? Macam mana cara dia? Dia sebenarnya kita bahagian latihan pun sebenarnya telah yalah dengan kerjasama KIK lah kan. Kumpulan tu sendiri telah pun develop satu sistem lah yang kita boleh semak secara dalam talian melalui ILO
e-locator. E-locator. Betul. Kalau kita pergi dekat laman web JAKIS tu, pergi je dekat tempat aplikasi dalam talian tu, dia akan ada satu button sistem e-locator lah untuk mengenal pasti daerah tu kat mana. Itu kita banner untuk tujuan memudahkan Betul. masyarakat. Kalau tak sebelum ni biasanya pelanggan akan sama ada dia akan datang direct terus ke mahkamah, dia tanya boleh tak saya nak filekan kat sini apa dan sebagainya. Petugas kaunter tanya, "Cik, tu apa tinggal kat mana? Betul. Nak tengok IC atau bila dia semak borang tu, cik bukan kat sini ni. Ada tak borang pemastaudinan?" Dah tak boleh pula. Lepas tu kita kan dalam negeri Selangor ni memang dah ada mahkamah syariah, mahkamah rendah syariah di setiap daerah. Jadi kebiasaannya lah macam jarang lah orang daripada Sabak Bernam akan terus datang ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam untuk tanya bidang kuasa lah. Melainkan dia berjalan-jalan kat sini. Melainkan dia pergi jacket. Nak beli baju raya betul. singgah. Dulu kat kan? Sabak ada jacket. Sekarang dah tak ada dah. Dah lama dah tak ada. Lama sangat dah tak ada. Mungkin So tapi sebenarnya boleh je sebenarnya nak pergi merujuk dengan Mahkamah Rendah Syariah untuk kenal pastilah bidang kuasa sebenar lah. Sebab kadang-kadang mungkin klien dia tak tahu dia tu bidang kuasa Mahkamah Rendah atau Mahkamah Tinggi. Tapi boleh call lah kan. Boleh call. Kalau tak dapat call, kadang-kadang kita pun tak boleh bergantung sangat dengan telefon. Sebabnya kita punya kaki tangan dan pegawai Yelah yang bertugas bukannya kat dalam duduk. dewan. Betul. Dia tak duduk di meja sahaja dan mengangkat telefon lah. Betul. Jadi boleh je datang tanya, pergi je dekat daerah mana tempat kita tinggal tu dah ada mahkamah. Rasa Kalau dah dekat convenient lah, dah. kalau dekat lah. Biasanya dekat lah kan. Sebabnya yelah, daerah taklah besar macam Sabah Sarawak tu kan, dia punya daerah tu. Faham, Masih boleh sampai. Faham, Kalau faham. Hulu Selangor, sampailah ke Hulu Selangor kan. Boleh tanya dengan mahkamah yang berdekatan lah. Faham, Kes tu sebenarnya kes mahkamah rendah ke mahkamah tinggi ke, Betul. boleh tak filekan kat situ. Kalau sistem tu dah memang fully develop, sebab kita dalam proses tambah baik Betul. kan. Kita dalam proses tambah baik. Kalau dah memang fully develop, kita akan lancarkan lah. Betul. Yang tu lebih memudahkan. Betul. Lebih memudahkan. Bukan setakat untuk pelanggan sebenarnya, untuk petugas kita juga. Betul. Untuk kita dan juga kadang-kadang untuk mahkamah negeri lain. betul, Diorang nak semak kan. Betul. Sebab dia kata kalau kita duduk dekat certain lokasi, walaupun alamat kita tu dekat negeri lain, kita boleh filekan di situ juga kan. Contoh macam saya alamat nak IC IC-nya. alamat IC saya Sabak Bernam, tapi saya boleh. sekarang bermastatin ataupun tinggal dekat Shah Alam. Betul. Kalau contoh saya nak filekan kes poligami, Mahkamah Tinggi. Itu yang Mahkamah Tinggi. Hello Ida. Jangan gelabah sangat. Tak ada kes lain nak bagi contoh. Saya bagi contoh. Sekarang Mahkamah Tinggi ada 2 kan? Sebab saya lelaki. Apa ni, kalau misalkan saya tukarlah, saya Faraid lah, kes Faraid. janganlah sedih pula kan. Okeylah, tak Bagi apalah. pihak dekat atuk hibah lah, saya. hibah lah, Hibah lah. hibah lah. Bukan saya hibah. Sama juga Mahkamah Tinggi lah. Okay. Contoh Untuk klien yang mungkin IC dia tu alamat macam saya lah kan, IC saya Ipoh kan. Jadi dah tinggalnya sebenarnya lagi lama kat Selangor ni daripada Perak kan. Boleh je kita ada satu borang dekat dalam laman web, akuan tempat tinggal. Kita bawa je akuan tempat tinggal tu pergi dekat masjid area tempat kita tinggal. Jaranglah satu tempat tu tak ada masjid kan. Surau betul, ke betul. kan. Setiap tempat ada. Kan. Betul, Jadi betul. pergi je kat masjid yang berhampiran dengan kita, mengesahkan yang kita ni memang kariah masjid tu lah, maknanya kawasan tu. Memang Dan nak kata kita nak mengesahkan kita tinggal kat situ. Betul. Kan? Jadi dengan adanya akuan tempat tinggal, kita bawalah filekan dekat mahkamah Yang kita mahkamah nak filekan tinggi. kes Mana-mana lah mahkamah tinggi. yang kita ataupun nak mahkamah filekan rendah. kes dekat Betul. tempat tu lah. Okey. Jelas, moga-moga jelas nampak sebab bila kita bercakap ni ada setengah individu ni dia macam tak dapat bila Dia kena lukis. kena buat carta graf sikit. Kalau jenis yang auditory ni faham. Kalau yang visual ni kena tengok sekali betul. Okay. Alright. So bidang kuasa apa lagi yang kita nak tahu ataupun yang kita nak kongsikan berkaitan dengan bidang kuasa? Dah tak ada dah. Tak ada, rasa Tak macam ada, dah Saya rasa dah macam ada semua dah. soalan lah. Boleh lah. Tak pun nanti local standby dengan perintah bersalin kita buat kemudian. Ya juga boleh ada dua lagi kan? dua lagi topik kan. kan. Perintah bersalin dengan local standby kan. Okeylah sebagai penutup kita dah nak sampai ke penghujung ni kan. Apa tu? Tuan Hairudin. Cari masa tu. Alamak, Dia Sifu. Zul Fadli.
Oh, ni tadi. Hulu Selangor. Awal Selangor. So Ki- itu contoh. Kita tengoklah Tuan contoh. Taufik petang ni buka kat mana ya. Saya tak buka kat rumah sebab wife saya tak tengok. Tapi kami boleh hantar. Itu saja tu jadi batu api. Okey, tak contoh. Okay. Tadi disebutkan ada setengah kes ni, contoh macam kes cerai di mahkamah rendah. Kan bidang kuasa, kita sebut salah satu bidang kuasa mahkamah rendah adalah kes-kes pembuaran perkahwinan, betul eh? Betul. Kalau macam contoh ada klien ni ataupun pelanggan kita yang memang dah ada persetujuan, nafkah, cerai pun memang dia dah setujulah untuk berpisah dengan cara baik dan sebagainya, tapi dia nak rekodkan sekali nafkah, hak penjagaan anak, harta pencarian, mutaah 18 juta, contoh kan. Boleh tak dia buat sekali dekat mahkamah rendah tu semua, tuntutan tu? Okey. Kalau kita pergi pada tuntutan 18 juta memang kena pergi mahkamah Mahkamah tinggi tinggi lah. Contoh lagi. Tapi kalau tuntutannya bukan 18 juta, tetapi RM18 ke, ada persetujuan, dia boleh datang hadir ke mahkamah rendah. Tetapi kita cerita sejarah sikit lah. Kalau dulu-dulu kan, kita mungkin boleh filekan semua tu dalam satu file. Tetapi disebabkan kita berevolusinya zaman kan, kadang-kadang kita sering ditanya acak ayat. Sering ditanya. Kita sering ditanya Siapa kan. yang bertanya tu? Kita sering ditanya oleh Dewan Undangan Negeri, Parlimen. Statistik lah ni. Kes. Jadi kita sebab itulah sebenarnya kita buat sekarang ni pendaftaran tu secara berasingan. Maknanya kalaulah ada persetujuan dalam kes cerai, ada kes nafkah anak, nafkah idah, mutaah, Hak jagaan anak, hak jagaan kena pergi ke mahkamah tinggi lah. Tu nak tahu tu boleh ke? Kalau kat mahkamah rendah ni, mahkamah rendah je lah. Apa yang ada dalam bidang kuasa mahkamah rendah boleh difilekan dekat mahkamah rendah, tetapi menggunakan file yang berasingan sebab kita ada kod kes berasingan. Macam saya cakap tadi lah, kita ada banyak isu lah sampai sebab kita perlukan statistik apa benda semua tu. Okey, tapi kalau misal kata dia pergi ke mahkamah tinggi, dia nak filekan di mahkamah tinggi, kita boleh terima pemfailan kes mahkamah rendah. Maknanya kita nak endorse sekali jalan boleh. Betul. Tetapi dengan file yang berasingan jugalah. Mana kata tak boleh nak Dalam filekan satu sekali file lah. dalam satu file tak boleh lah. Tak Still boleh. kena buat Betul. pendaftaran pun kena Pendaftaran berasingan berbeza. gitu lah kan. Tapi Okey, datang tu kita dengar sekali lah. soalan lagi. Ah. Soalan lagi. Kalau macam contoh lah kan. Contoh kes yang bidang kuasa mahkamah rendah tu, boleh tak kita nak bawa ke mahkamah tinggi yang tadi yang banyak-banyak dia dah ada persetujuan dah. Sebabkan sebab ada ada hadanah kes ke, kat mahkamah tinggi ada kan, boleh tak cerai tu didengar oleh di depan hakim mahkamah tinggi? Itulah macam tadi Puan Baiti cakap, Ah, ah. apa ni kes mahkamah tinggi dia ada semua bidang kuasa. Bidang kuasa asal di mahkamah tinggi. Jadi dia boleh merekodkan sekali lah persetujuan tu di mahkamah tinggi, tapi macam saya cakap kena filekan kes yang berasingan. Maknanya kod kes tetap berbeza, Okey. cuma didengar di depan hakim mahkamah tinggi. Kalau Tapi kes cerai tadi sorry menyampuk. Kes cerai tadi kat mahkamah rendah, dia kena file kat mahkamah rendah ke ataupun dia kena dia boleh file kat dia mahkamah boleh tinggi? pilih untuk filekan di mahkamah tinggi, tak ada Rendah ataupun masalah. mahkamah Dia nak rekod sekali boleh, tak ada masalah. Dia ada pro and cons-nya sendiri sebabnya perintah mahkamah tinggi bayarannya mahal. Okey. Dia bila kita filekan tu bayaran mahkamah tinggi lebih tinggi daripada mahkamah rendah. Yurannya. Ya, fee-nya tu. Jadi sebenarnya itu pilihan klien lah. Kalau difilekan dekat mahkamah rendah, cerai itu di mahkamah rendah, apa persetujuan yang bidang kuasa mahkamah rendah tetap di betul. mahkamah rendah. Cuma dia perlu lagi dapatkan tarikh lah. Betul. Ataupun hari yang sama juga dia perlu pergi ke mahkamah tinggi pula. Contohnya untuk atas pencarian. Betul. Itu sebenarnya perlukan hadanah. permohonan kebenaran ke macam mana? Tak terus lah. Boleh terus dia datang sini. Mana kata kalau macam contoh lah ada klien ni memang dah setuju macam-macam. Semua dah setuju macam dia dah buat satu kompilasi lah. Dia dah ada dokumen dia datang persetujuan terus lah. ke OAC dekat bawah ni kan. Saya nak filekan semua sekali dekat sini. Boleh. 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 Tanpa perlu ada buat permohonan bertulis kepada ketua pendaftar ke Tak ketua hakim ada. ke tak perlulah. Datang je, filekan secara berasingan, file-file tu ikut jenis kes. Lepas tu nanti kita akan bawa terus lah. Kalau ada persetujuan, bawa lah depan hakim. Boleh lah maklumkan pada petugas kaunter tu supaya betul. diberikan tarikh yang sama. Mana kata boleh diterima didaftarkan di betul, sini betul. lah, walaupun contoh dia tinggal yalah sebab dia ada kes mahkamah tinggi kan. So dia request untuk didengar di depan seorang hakim mahkamah tinggi saja. Tapi contohlah misal kata nanti di suatu hari tiba-tibalah kita kahwin baru kan. Adalah pelanggaran-pelanggaran perintah yang dilakukan. Apa ni dia Ataupun dia nak perlulah ubah perintah. perlulah kembali
Ada. Dia perlu kembali Ada. ke ni lah, ke apa? Lain tak ada. Ke mahkamah Ke yang mahkamah rendah lah yang berbidang kuasa untuk buat penguatkuasaan ataupun pelaksanaan perintah. Contohnya maknanya kalau dia di mahkamah tinggi, dia buat segala pengendosan tu di mahkamah tinggi, ada pelanggaran perintah ke ataupun ubah perintah, perlu pergi ke mahkamah rendah lah Betul. untuk kuasa asal. Betul. Untuk kuasa ni Nanti lah. biasanya lah kan, kalau misal kata kes tu diendoskan depan hakim mahkamah tinggi, akan ada satu terma dekat perintah tu. Mahkamah tinggi tu memberi kuasa kepada mahkamah rendah, kalau ada ubah perintah nanti buatlah dekat mahkamah rendah. Mahkamah rendah. Kita bagi contoh lah. Contohnya nafkah anak, contoh nafkah anak kan. Okey, tapi pihak-pihak memilih untuk endorsement tu di mahkamah tinggi. Jadi tiba-tiba dah selang mungkinlah setahun 2 tahun nak buat ubah perintah. Jadi pihak yang nak ubah perintah tu perlu ke mahkamah rendah lah. Di bidang kuasa asal, bukan bidang kuasa asal di mahkamah yang sepatutnya lah. Mahkamah yang boleh, yalah mahkamah rendah lah sebenarnya. Okey, faham? Jelas. Rasa macam ada satu lagi soalan lah. Saya macam apa. lupa pula tadi. Dia lebih kurang macam tu jugalah. Dia mungkin ada juga yang tanya, macam dulu saya duduk Sabak Berendam, sekarang saya duduk Shah Alam. Dulu perintah di Sabak Berendam. Boleh tak saya nafalkan dekat Shah Alam? Sekejap, tapi sebelum tu masih lagi ada dapat rungutan. Tak dengar juga. Alah, tak dengar ya. Tak dengar. Kita Bukan tak kurang dengar. Dia malu. macam jauh. Jauh. Maklumlah soal Jauh Pembaiti sangat. kan kurang nyaring daripada Pemarina. Apa je lah. Okey, apa tadi? Okey. Dia Boleh duduk kat tak? Sabak Bernam. Sekarang dia duduk kat Shah Alam. Boleh tak dia nak kuasakan di Nak Shah Alam gitu? kuasakan perintah. Atau dia nak ubah perintah dekat Shah Alam. Boleh? Kita Tak kita ingat sekarang host. Kita tanya pun. Saya tak ingat lah. Boleh lah. Boleh. Sebabnya Betul. kita ikut pemastaudian terkini lah. Tak ada masalah pun. Boleh kuat-kuasakan. Maksudnya dia boleh Melain- failkan penguatkuasaan perintah. Melainkan kalau dia nak dia keluar negeri. Dia Okey. pergi Negeri Sembilan Okey. kan. Lepas tu dia nak ubah perintah Selangor, tak boleh lah. Dia kena sebabnya ada arahan amalan untuk kes tu ubah perintah, dia kena pergi ke tempat yang Dia Mahkamah di keluarkan negeri perintah. yang sama, Betul. di negeri yang sama Itu kan. Yang itu itu dalam kalau konteks sama itu dalam kuasaan. konteks Itu dalam ubah konteks. perintah. Ya. Betul. Kalau untuk penguatkuasaan ni dia mestilah di mahkamah dalam negeri yang sama. betul. Penguatkuasaan dalam mahkamah dalam negeri yang sama. Kalau macam contoh tadi, tadi dia sebut dekat Selangor kan, dekat Selangor ataupun dia dekat Negeri Sembilan. Sekarang waktu perintah tu dikeluarkan dia di Negeri Sembilan dan Mahkamah Negeri Sembilan yang keluarkan perintah tersebut. Sekarang dia bermastautin di Negeri Selangor. So maknanya kata kalau dia nak buat penguatkuasaan perintah, pelaksanaan perintah, so dia kena failkan dekat Negeri Sembilan. Setakat ni kan. Ke dia berkaitan dengan Dia ada ke juga dia berkaitan dengan perintah bersalin. Itulah, dia berkaitan dengan perintah bersalin lah. itu nanti kita perincikan dalam topik perintah bersalin lah. Tapi nanti perintah bersalin topiknya sikit sangat dah. Tak apa, nanti tak kita apa. Kita tambah ada satu lagi. Kita ada dua lagi topik. okey, Local okey, standby. insyaAllah. Kita ada topik local standby kat situ. Okay? Boleh. Alright, so saya dah tak nampak pula macam dah tak ada apa soalan lagi. Kalau terlintas berkenaan dengan bidang kuasa kau ada para pendengar Ada soalan ke daripada Zul dia tarik pendengar? balik pula dia punya komen. Jangan tarik balik. Okay. Alright, so kalau ada soalan ke boleh tengok lah kan. Tapi sebab dia ada delay sikit kan, so takut lambat lah dia punya soalan tu kot. Warga JAKIS yang memang mengenali kami ni ataupun saya lah, bolehlah PM kalau ada soalan-soalan tu. Betul. Okay, so sebabkan masa tu macam Mencemburui. kalau ikutkan macam kita nak terus santap sampai pukul 1 kan, ataupun 12.30 ke apa dan sebagainya. Tapi sebabkan Puan Marina dengan Puan Baiti ada komitmen yang lain. Ditambah So, bulan puasa. kita tangguhlah Tak adalah. sekejap Betul, kan, betul, kita betul, tangguh betul. ke satu siri yang lain mungkin sama ada bulan ni ataupun bulan hadapan selepas raya. Tengoklah nanti bergantung kepada kelapangan tetamu undangan. So setakat ni sebabkan topik ni belum habis, memang akan ikat kontrak lah dengan Puan Baiti dengan Puan Marina ya. Cadangkan yang lain ni. Kau kalau nak Tapi bawa insyaAllah je. boleh kan? Boleh je. Tak ada masalah. Bukan jauh Kita pun sangat. suka je berkongsi. Tapi setakat kita boleh jawab lah. Ya, betul. Okey, so moga-moga apa yang disampaikan tadi itu memberikan seribu satu manfaat lah berkaitan dengan bidang kuasa. Itu sedikit sebenarnya. Kalau macam kita cerita bab
rayuan-rayuan ke apa dan sebagainya tu, mungkin ada banyak lagi isu. Kawasan ni sebenarnya luas. Kita tak Ya. masukkan, cumanya kita tak masukkan semula. Ah, Termasuk konflik, bila betul. kawasan civil dan Betul. syariah dan Ada banyak lagi sebagainya. isu Banyak kan. lagi Contoh isu. macam mahkamah syariat ni kepada orang Islam saja ke? Betul. Ah. Boleh ke panggil saksi yang bukan Betul, Islam? itu pun berkaitan dengan bidang banyak kuasa juga kan. Ya, betul. Banyak sebenarnya isu-isu berkaitan dengan kuasa juga. Tapi sebabkan kekangan masa, Betul. kita tangguhkan dululah. Kita tangguhkan terlebih dahulu untuk kita beri ruang kepada tetamu undangan ini menyelesaikan tugasan-tugasan yang lain. Kita tangguhkan ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak, hebahan-hebahan akan dibuat kelak nanti siri yang kedua, ketiga, keempat dan sampailah ke 18 ke 80 ke. Nampak macam seronok. Dan mungkin siri-siri yang akan datang selepas habis topik-topik ini akan ada tetamu undangan yang lain lah kot. Sama ada daripada agensi ini sendiri ataupun mungkin daripada agensi-agensi yang Tapi lain. kalau pendengar ada cadangan untuk tajuk-tajuk yang kita boleh kupas kan, yang podcast ni boleh kupas, boleh cadangkan pada pihak Tuan Taufik lah. Ya. Boleh ajukan kepada saya lah. Ya, betul. Sama ada melalui email saya. Saya tak letak dekat caption bawah tu email saya, ataupun email bahagian latihan sendiri, ataupun yang mengenali dan ada nombor peribadi saya tu bolehlah PM saya kan. Jangan minta kat sini. Okay, alright. So ada apa lagi nak ditambah Puan Maiti? Tak adalah setakat tu ya. Puan Marina? Selamat berbuka puasa petang nanti. Jangan azan Zuhur pula buka puasanya. Okey, selamat berbuka puasa. Selamat Selamat berpuasa dulu. Selamat berpuasa. Selamat berbuka puasa, bertarawih, beribadah. Moga-moga amal ibadah yang kita buat pada bulan puasa ini. Kayung ada komen. Ada komen ke, ada soalan? Okey, apa tu? Komen. Tahniah tuan-tuan, perkongsian yang baik. Terima kasih. Selamat berpuasa. Ya, betul. selamat Semoga puasa. amal ibadah kita semua Allah Diterima, SWT terima insya-Allah. dan diberikan sebaik-baik ganjarannya lah, insya-Allah. Okey, dan Moga apa yang kita kongsikan ni pun memberikan saham akhirat lah untuk kita semua. Ya. Ni ada yang kata nak kena gain tinggi sikit suara. Tak apa, nanti kita adjust. Nanti Ini kita kali adjust. pertama kan. Kali Sebab pertama. kali pertama kita nak tengok dan kita akan tambah baiklah dari semasa ke semasa. Kekurangan-kekurangan. Dia macam confused kalau dekat dalam dewan tu kuat betul suara saya tu ya. Dan Dewan Kalau bicara ke kan. kemain dengan Memang orang kuat. main. Saya ni yang kat depan orang lemah lembut. Kat belakang, ya Allah. Mengalahkan. Malas sebut. Puasa. Saya mana pernah marah klien. Saya tak pernah marah klien. Depan-depan. Marah dengan senyum. Betul. Saya sahkan. Yang kena marahnya siapa? Kawan-kawan dia. Klien dia marah kelak. Dia tak puas hati dengan klien, kita yang kena. Tak apalah sebab kita dalam circle dia kan. Kita boleh absorb. Tak apalah. Okay, alright. So tuan-tuan dan puan-puan, semoga apa yang dikongsikan berikan manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada siri-siri yang akan datang. Nanti tunggu hebahan lah daripada kami semua. Saya Taufik, host anda dalam program kemarin. Sebab dia sebab apa kena tunggu hebahan tu? Kenapa? Sebab ada modal nanti baru modal nak cakap. Ada ni modalnya dah ada tapi masa ni tak ada. Dah ada masa nanti baru kita. InsyaAllah. Kod kalau kita dapat buat lebih awal kan. Sebab tadi boleh. tuan-tuan dan perempuan berdua ni pun ada kes apa dan sebagainya, ada mesyuarat. Kalau ada masa yang lebih awal pukul 9, pukul 10 kepada sebagainya, ada tempoh masa yang panjang lah. Okey, kita jumpa lagi. Saya host anda Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.